Okey. Saya baca ni sebagai motivasi pada kita lah. Wa qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Nabi, inna lillahi ahlina. Sesungguhnya bagi Allah ahlina, ada ahli. Mana macam kelab tu ada ahli-ahli kelab kan? Kita bangga tak kalau kita dipilih ahli kelab sultan? Bangga tak? Jawab je bangga. Bagi Allah ada ahli-ahli kelabnya. Minan nas, daripada manusia. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manhum, siapa mereka tu? Siapa mereka tu? Kami nak jadi ahli kelab tu. Qal hum ahlul Quran. Ahlul Quran. Ahlullah, ahlul Quran adalah ahli Allah dan khasatuhu, VVIP-nya. Apa maksud ahli Allah? Orang yang selalu baca, selalu faham, selalu amal dan selalu sampaikan. Itulah ahli. Boleh? Jadi saya pun tak faham. Orang dah sibuk nak belajar fardu ain, nak sibuk belajar tarikat. Tapi Allah kata kalau ahli Allah, dia mesti mahir Al-Quran. Kan? Bukan kita tolak fardu ain. Abu Bakar belajar tak fardu ain? Muaz bin Jabal belajar tak fardu ain? Tapi yang pertama Nabi ajar pada Muaz bin Jabal ialah Al-Quran. Dan Nabi kata Muaz bin Jabal adalah orang yang paling alim dalam soal halal dan haram. Dalam fiqah, dalam bab fardu ain, Muaz bin Jabal paling arif. Tapi yang pertama Nabi ajar pada Muaz bin Jabal ialah Al-Quran. Jadi semoga kita semua menjadi ahlullah. Dan tak mungkin melainkan kita dekat dan dengan Al-Quran.